Saya nak jual beg ni. Yang ni dulu bekas tunang saya bagi. Sekarang saya dah putus dengan dia, so saya nak jual lah beg ni. Saya tak pernah pakai sebab saya rasa beg ni mahal sangat dan saya tak berani nak jual. Tapi bila saya buka beg ini, kotak dengan bau sudah boleh tahu ini bukan original. Ya ke? Sebab saya tengok dia tunjuk saya resit yang memang harga RM20,000 macam tu. Tapi saya tengok You tengok betul-betul ya, sebab saya tahu ini original. Saya pernah tengok dia punya resit. Dia kata ni RM20,000 punya. Memang betul aja. So check betul-betul. ini saya baca ini memang bukan ori. Tapi saya ada satu yang ori sama model punya. Saya tunjuk you apa beza. Korang nak jual beg atau konsep beg, contact DM lah shop sekarang. Saya sudah sedia satu beg yang 100% authentic untuk you tengok ada apa beza lah. Semua channel dulu dia ada satu hologram. Hologram adalah satu stiker untuk kami tahu tahun bila beg ini diperbuat. So you boleh tengok dua-dua stiker ini. Ini adalah authenticnya dengan you punya. Yang original punya dalam putih-putih tu you akan tengok banyak dot. Tapi untuk tak original punya dalam semua bersih dan itu number licin. So yang authenticnya you akan tengok itu number yang bergerigi. So sekarang you faham lah ini memang bukan original. Kalau bukan original ni, kalau saya jual, awak ambil berapa? Kalau tak original kami memang tak boleh ambil ni. Kami cuma beli yang 100% authentic bag. Oh ya ke? Saya kena tipu. Bekas sedang saya kata ini original. Tak apalah kalau macam tu. Ini macam saya simpan balik ha.